Okey geng, kalau korang tengah cari EV tapi tak berapa nak percaya jenama China, sekarang Jepun pun dah masuk game. Honda baru lancarkan EN1 dekat Malaysia. EV ni basically HRV versi elektrik, tapi yang ni full EV, no petrol, no hybrid. Harga RM149,900 je, siap dengan jaminan bateri 8 tahun. Dia datang dengan motor depan 204 PS, 310 Nm of torque. Pickup pun padu, 0 ke 100 dalam 7.7 seconds. Range 500 lah ikut NEDC punya rating. Nak charge DC fast charging dari 10 ke 80% ambil lebih kurang 45 minit. Okey lah, mungkin orang silap interior dia sama macam HRV biasa, tapi dia dah ada upgrade. Ada skrin gergasi 15.1 inci, Apple CarPlay, Android Auto tanpa wire, siap tempat duduk kulit dan wireless charger. Dan paling penting, semua sistem keselamatan Honda Sensing pun ada, termasuk ACC, brake automatic dan blind spot monitor babe. Yes, that's right. Kalau korang nak EV dari jenama yang korang dah percaya lama, EN1 ni memang patut masuk shortlist. Bukan EV biasa-biasa ni, ini Honda babe.